Okey semua, Assalamualaikum. Jom kita berlatih algebra lagi. Dan seperti biasa, mari kita mulakan dengan pengusahaan asas algebra, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah. Darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, jom kita mulakan soalan pertama. 6 sama dengan 2 tambah y. Okey, 2 tambah y. Jadi ini pula tak ada simbol, automatik dia ni tambah positif 2. Jadi nak tinggalkan y ni seorang-seorang, pindahlah 2. Okey, tinggallah dia seorang-seorang. Okey, jadi 6 tambah 2 pindah jadi tolak 2. Dapatlah y sama dengan 4. Okey, settle, satu masalah. Okey, 6 sama dengan 2y. Okey, tengok sini 2y. Ini 2 tambah y. Dia tak ada tambah kan? Jadi ini darab. Jadi nak tinggalkan y seorang-seorang, pindahlah 2. Cumanya 2 ni pindah jadi bahagi. Dan lagi satu, simbol dia tak bertukar. Ni positif 2, sini pun positif 2 juga. Okey. Jadilah dapatlah y sama dengan 6 bahagi 2 dapatlah 3. Okey. Darab bahagi dia punya simbol tak bertukar. Positif, positif. Kalau sini negatif, sini negatif. Okey, settle. Okey, macam mana kalau y tolak 2 sama dengan 6. Okey. Jadi tolak, nak tinggalkan y seorang-seorang, pindahlah tolak 2, pindah jadi apa? Pindah jadi tambah. Tambah tolak pindah jadi tambah. Tambah pindah jadi tolak. Okey, ingat tu, jangan lupa. Silap pula. Okey. 6 tambah 2 dapatlah y sama dengan 8. Okey, settle. Okey, macam mana kalau macam ni? 6 sama dengan negatif y per 2. Okey, nak tinggalkan y seorang-seorang, kita pindahlah negatif 2 ni ke sebelah. Jadi 6 darab negatif 2. Okey, macam biasa tak bertukar dia punya simbol. Dapatlah negatif 12. Okey, settle, satu bahagian. Okey, kita masuk bahagian yang seterusnya. Okey, kita cuba ulang kaji sikit. Kita cuba ulang kaji sikit pasal yang ini. Contoh 3x tambah 1 per 2 sama dengan 5. Okey, ingat lagi. Kalau pecahan macam ni, hujung ke hujung pecahan, satu pecahan macam ni, kita pindah bawah dahulu. Okey, dapatlah ni tambah 1 sama dengan 5 darab 2. Bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi dapatlah 3x tambah 1 sama dengan 10. Okey, lepas tu apa? Okey, ini pula apa dia? Ini darab, ini pula tambah. Okey, dan macam biasa, tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah apa dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Okey, jadi pindahlah ini. Jadi dapatlah tambah 1 pindah jadi tolak 1. Jadi dapatlah 9 3x. Okey, jadi kita pindahkan 3 pula. 3 ni apa? 3 ni darab. Jadi dapatlah 9 per dengan 3. Jadi dapatlah x sama dengan 3. 9 bahagi 3, 3. Okey, settle. Okey, cuma macam mana kalau macam ni? 3x per 2 tambah 1 sama dengan 5. Macam mana kalau macam ni? Okey, ni dia beza sikit. Sini pecahan, sini pula tambah. Okey, pecahan, sini darab, sini bahagilah. Jadi dia lain sikit. Dia kita guna kaedah yang ni. Tambah tolak, darab bahagi, kita pindah mana dulu? Pindah tambah tolak dahulu sebab dia berbeza. Okey, pindah ni dulu. Jadi dapatlah 3x per 2 sama dengan 5 tambah 1 pindah jadi tolak 1. Jadi tolak 1 lah. Dapatlah 4. 3x per 2. Okey, lepas tu pindah bawah dia pula, pindah bawah pula. Dapatlah 3x sama dengan 4 darab 2. Jadi dapatlah 8. Tu pindah mana pula? Pindah 3 pula. Dapatlah 8 per 3. Okey, settle. Okay, faham? Okey, macam mana pula kalau macam ni? Ya. Okey, macam mana pula kalau macam ni? 3x tolak 1 per dengan 2 sama dengan 7. Okey. Dan macam biasa, macam tadi, kita ni pecahan seketul, pindah bawah dahulu. Jadi dapatlah 3x tolak 1 sama dengan 7 darab 2. Sebab ini bahagian bawah ni pindah jadi darab. Dapatlah 3x tolak 1 sama dengan 14. Okey, jadi lepas tu macam biasalah,
Ini kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah mana dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Okey, jadi pindah tambah tolak dahulu, pindah negatif 1 dulu. Pindah jadi apa? Pindah jadi tambah. Jadi 3x 14 tambah 1. Okey, tolak 1 pindah jadi tambah 1. Dapatlah 3x sama dengan 15. Okey, lepas tu pindah mana pula? Pindah 3 pula. Dapatlah x sama dengan 15. Kan darab pindah jadi bahagi. Dapatlah x sama dengan 5. Okey, settle. Okey, macam pula kalau 3x per 2 tolak 1 sama dengan 7. Okey, macam ni. Okey, macam ni macam mana pula? Okey, jadi macam tadi jugalah. Ini seketul pecahan, ini pula tolak. Jadi, kita guna apa? Tambah tolak darab bahagi. Kita pindah mana dulu? Tambah tolak dululah. Jadi, ini tolak, pindah tolak dulu. Jadi, kita pindah, dapatlah 3x per 2 sama dengan 7 tambah 1. Tolak pindah jadi tambah. Jadi, dapatlah 3x per 2 sama dengan 8. Okey, jadi pindah mana pula? Pindah bawah pula. Dapatlah 3x sama dengan 8 darab 2. Jadi, dapatlah 16 3x. Okey, lepas tu pindah apa pula? Pindah 3 pula. Jadi, dapatlah bahagi. Okey, settle. Okey, cuba nombor lain pula. Okey, macam mana kalau nombor apa nak guna? Dah tak ada idea pula. Sekejap. Kita bawah sikit. Okey. Okey, sekejap. Okey, settle. Okey, kita nombor apa pula dia? 2x per 5 tambah 1 sama dengan 7. Okey, baik. Jadi, ini apa? Kita guna apa? Kita guna kaedah. Ini seketul. Ini pula tambah. Jadi, tambah tolak, pindah darab bahagi. Kita pindah apa dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Jadi, pindah tambah ni dululah. Jadi, dapatlah 2x per 5 sama dengan 7. Tambah 1 pindah jadi tolak 1. Dapatlah 6. Okey, pindah mana pula? Pindah bawah pula. Jadi, dapatlah 6 darab dengan 5. Dapat 2x. Okey. Lepas tu, 6 darab 5 dapatlah 30. 2x. Okey, lepas tu pindah mana pula? Pindah 2. X sama dengan 30 bahagi 2. Jadi, dapatlah x sama dengan 15. Okey. Okey, baik. Jadi, seterusnya, macam mana pula kalau 2x tambah 1 per dengan 5 sama dengan 7. Okey, jadi kita pindah mana? Pindah bawah dulu. Dapatlah 2x tambah 1 sama dengan 7 darab 5. Dapatlah 35. Okey, lepas tu buat apa? Pindah 1 pula. Sebab dia tambah kan. Jadi dapatlah 2x sama dengan 35 tolak 1. Dapatlah 34. Sini 2x. Okey, lepas tu apa pula? Pindah 2 pula. Dapatlah x sama dengan 34 bahagi dengan 2. Dapatlah 17. Okey. Itu sahaja. Okey, kita jumpa lagi nak kelas SPM. Assalamualaikum. Jumpa lagi.